Okay. So, tadi kita belajar apa tadi? Tindak balas pembelahan nukleus. Kan? Dia belahkan uranium. Okay, hasillah neutron yang lain. Dan neutron pun boleh bedil uranium yang lain. Okay, so terhasillah tenaga nuklear. Okay, jadi tindak balas pembelahan nukleus ni, kita boleh buat, cikgu kata apa tadi boleh buat apa tadi? Pembelahan nukleus ni. Kita boleh buat apa? Kita boleh buat bom, Bom nuklear. bom nuklear. Ya, kita boleh buat bom nuklear. Okey. Caranya, guna ni lah pembelahan nukleus. Letaklah banyak-banyak uranium dalam bom tu. Dalam tangki bom tu. Nanti kita perlukan senapan neutron untuk tembak satu neutron je. Dia belahkan satu uranium. Nanti terhasillah tiga neutron yang lain untuk belah uranium yang lain. So tindak balas ni kita panggil tindak balas berantai menghasilkan tenaga nuklear yang tinggi. Okey, so kat sini ada video bom di Hiroshima punya video. Kan negara yang satu-satunya kena bom nuklear adalah negara apa? Jepun. Ya, negara Jepun je yang pernah dapat bom nuklear. Itu je. Lepas tu dah tak ada dah. Tahun bila? Siapa ingat tahun bila? Ada kat sini? Ada. Tahun bila? Tahun 1945 Lima. US. Dia serang Jepun pakai bom nuklear. Okey, so macam mana bom nuklear tu dia buat? Okey, sekejap okey, ni tentera US. Dia jatuhkan apa tu? Nampak tak? Jatuhkan apa? Nampak tak video ni? Nampak. Nampak. Nampak kan? Okey, ni tentera US. Ni. Dia jatuhkan. Ni lah bom. Bom nuklear. Okey, so dalam bom nuklear tu dia letak banyak-banyak apa? Uranium. Dia letak banyak-banyak uranium So ada banyak sangat uranium dalam bom tu. Supaya nanti berlakulah tindak balas berantai. Okey, so nak bedil uranium tu kena bedil guna apa? Respon. Satu elektron. Neutron. Satu neutron. Ya, satu neutron dia akan bedil satu uranium. Nanti terhasillah neutron yang lain. Nanti dia bedil lah banyak-banyak uranium dalam tu So bila dia bedil banyak-banyak uranium dalam tu, terhasillah tenaga nuklear yang sangat tinggi. So tenaga nuklear. Nanti kamu nampak lah. So bila tenaga nuklear ni tenaga dia banyaklah tenaga haba Tenaga haba dia pun tinggi. Sekejap. Dia tunjuk dalam bom tu apa jadi. Okay, video ni pun 6 minit Hmm. Okay, so dalam tu, tengoklah dalam bom tu ada apa. So dia ada senapang neutron. Senapang neutron, tu dia tembak satu neutron je. Macam bola pingpong je kan, satu neutron tu. So dia hentam, dia bedil banyak-banyak uranium lain. Dalam tu, terhasillah tenaga nuklear yang sangat tinggi. So, kenalah bandar Hiroshima kan. Kena pada Hiroshima. Meletuplah satu Hiroshima itu. Kan? Nampak? Nampak. Nampak. Nampak kan? Okey. Kemudian dia bukan setakat menghasilkan tenaga nuklear yang sangat tinggi Dia juga ada senaran radioaktif. Senaran apa radioaktif? Ada tiga. Sinar apa? Gamma. Alpha. Gamma. Beta, gamma. Beta, gamma. Ya, alfa, beta, gamma. So dalam banyak-banyak sinar tu, sinar apa yang paling bahaya? Kamu rasa sinar apa? Dia boleh tembus badan manusia.
Sinar apa yang boleh tembus dalam badan kita? Alfa ke, beta ke, gamma? Ah, tahu tak? Bagus. Ah, Gamma. ya, sinar gamma yang paling bahaya sebenarnya sinar gamma. Sebab sinar gamma ni dia punya kuasa penembusan dia sangat tinggi. Dia boleh tembus. So sinar gamma ni boleh tembus badan manusia alfa beta dia tak bahaya sangat. Yang paling bahaya sinar gamma. Dia boleh tembus badan kita. Tu yang boleh buat macam-macam mutasi lah, penyakit lah apa-apa kan. Sinar gamma. Masalahnya nak bagi sinar radioaktif ni hilang, dia makan masa berpuluh-puluh tahun barulah boleh hilang senaran radioaktif ni. So, sebab itulah bahayanya bom nuklear. Okey. Ni kenapa US serang Jepun ni pakai bom nuklear ni? Siapa tahu? Kenapa tiba-tiba US nak serang Jepun? Jepun buat apa? Siapa tahu? Kan kamu belajar Tak tahu. sejarah. Siapa tahu kenapa US serang Jepun? Adakah dia saja-saja nak serang? Sebab Jepun buat apa kat US? Oh, nak hentikan Perang Dunia Kedua. Sebab kan Jepun ada serang, sebenarnya Jepun yang serang US dulu kan. Dia serang kat mana? Dia serang, siapa tahu dia serang kat mana? Pearl Harbor. Dia serang Pearl Harbor. So, US pun marah, dia balas dendam. Tapi itulah cara dia balas dendam tu dia guna bom nuklear Ah, Okey, so bom nuklear kan bila dia meletup, dia punya asap dia tu bentuk, siapa nampak asap dia bentuk apa? Dia punya kepulan asap dia tu. Jap, jap. Mana kepulan asap dia? Tak tunjuk Tadi tunjuk. Oh ni Jap, jap. Ni. Dari jauh kan, kepulan asap tu nampak seperti bentuk, eh, oh lah, kalau nampak pun blur. Okey, bentuk apa tu? Tak nampak sebenarnya. Tu sebenarnya bentuk cendawan. Kau nampak ke kepulan asap dia? Nampak, Dari jauh. nampak, nampak. Dari jauh Ha. nampak macam bentuk cendawan. Itulah dia. Okey, so selepas US serang Jepun pakai bom nuklear, selepas tu diorang kata lepas ni kalau perang tak boleh pakai bom nuklear diharamkan. So lepas tu tak ada lah peperangan yang guna bom nuklear. Jadi Jepun je lah satu-satu negaranya yang kena bom nuklear. Okey, sebab efek bom nuklear ni teruk sangat lah okey. Walaupun contohlah dah habis apa ni, dah habis perang, tapi dia punya sinaran radioaktif tu dia kekal berpuluh-puluh tahun. So tak ada siapa boleh duduk kawasan tu. Masa tu Hiroshima memang kosong lah, tak ada orang pun. Sekarang je kot baru dah boleh duduk. Sebelum ni tak boleh sebab penuh dengan sinaran radioaktif yang tak boleh hilang. Okey, faham ke tu? Faham. Okey, faham. Okey, next. Sebab tu kat sini kita ada tunjuk ni. Awan cendawan akibat letupan nuklear. Naik hingga 18 kilometer di udara di Nagasaki. Oh, dia bukan setakat di Hiroshima, dia ada dua bandar, Hiroshima dan Nagasaki. Kena bom nuklear ni. Dua bom kan dia letak. So nampaklah asap dia bentuk cendawan. So dia lah rupa bom nuklear yang dijatuhkan di Nagasaki dengan Hiroshima lah. Okey. Hmm, okay, next. Okey, selain daripada buat bom nuklear, kita juga boleh buat ni mana ke? Ni kita boleh buat reaktor nuklear. Ni stesen jana kuasa elektrik. Ni cikgu dah tunjukkan video dia. Nak hasilkan elektrik. Kita guna apa ni? Nak hasilkan arus aruhan. Ingat lagi tak? Arus aruhan. Ni belajar topik elektromagnet ni. Nak hasilkan arus aruhan. Ingat lagi tak?
Ingat. 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 So, kita guna penjana apa ni? Penjana arus ulang alik ke penjana arus terus? Respon. Kamu nak bagi elektrik arus tu bergerak jauh supaya boleh digunakan dalam transformer. So, kita guna penjana. Ulang-alik. Ya, Ulang-alik. betul. Kita guna penjana arus ulang alik. Penjana arus ulang alik. AU. Arus ulang alik. Okey. So, inilah dia penjana arus ulang alik. So, kamu kena pusingkan gegelung. Kan terbin nak pusingkan gegelung. So, nak pusingkan gegelung kena banyak apa? Kena banyak wap-wap air Kena banyak steam untuk pusingkan terbin ni, gegelung. So, steam, wap-wap air ni datang daripada mana? Nak dapatkan steam, wap-wap air, kamu kena buat apa? Kena panaskan. Panaskan apa? Air. Ha, Kamu kena panaskan air, okey? Barulah dia jadi wap-wap air. Steam. So, nak panaskan air, kita perlukan tenaga apa? Tenaga, nak panaskan air, kita perlukan tenaga apa? Tenaga apa? Nak panaskan air, kita perlukan tenaga haba. Apa? So, nak dapat tenaga haba daripada mana? Datang daripada tenaga nuklear. Nuklear. So, nak buat tenaga nuklear macam mana? Kita letaklah banyak-banyak dalam ni. Kita letak apa ni? Kita letak uranium. Uranium. Ni letak uranium banyak. So, uranium tu kita buat tindak balas apa ni? Kita buatlah tindak balas pembelahan nukleus. Faham? Faham tak? Faham. Tindak balas pembelahan nukleus. So, kita nak belahkan uranium ni. Nak belahkan uranium, kita perlukan apa? Nak bedilkan uranium itu. Kita perlukan? Satu neutron. Kita perlukan satu neutron. Okey, untuk bedilkan satu uranium. Nanti neutron-neutron yang lain tu kita akan digunakan untuk bedil uranium yang lain. So, kita akan letak banyak-banyak uranium dalam ni. Okey. So, video ni kan cikgu dah tunjuk, betul tak? Dah tunjuk kan? Video ni masa sekolah. Minggu lepas lah cikgu tunjuk. Apa? Dah. Dah kan? Nuclear generator kan cikgu tunjuk. Tak apalah, cikgu tunjuk lagi lah. Nuclear generator. Nuclear generator. So, ni nuclear generator yang Malaysia nak buat tapi tak jadi. Kan sebab itulah, sebab takut dia meletup. Kalau dia meletup, dia jadi macam style Jepun tadi tu. Meletup satu bandar, satu negara kena. Okey. So, dalam ni kita letak mana ke? Mana uranium? Ni punya banyak uranium dalam ni. So, dia perlukan berapa? Untuk bedil? Satu neutron. Nampak tu? Ni satu neutron. Dia tengah nak bergerak tu, membedil uranium. Terbelah menjadi dua. So berlakulah letupan kan. Dan neutron-neutron yang lain tu dia bedil uranium yang lain. Berlakulah tindak balas berantai. So terhasillah tenaga nuklear yang sangat panas kan. So adalah tenaga haba. Dan tenaga haba digunakan untuk panaskan apa? Respon. Air. Ya, Panaskan air. air. Panaskan air. So nanti air tukar jadi apa? Respon. Wap air. Ya, Wap wap-wap air. air kan. Banyaklah wap-wap air. Okey, lepas tu steam is generated. Itulah wap-wap air. So, bila wap-wap air tu banyak, steam used to drive turbine. Dia pusingkan turbine, dia pusingkan gegelung. Nanti terhasillah elektrik kan, arus kan, terhasillah arus. Arus apa ni kita nak buat ni? Ulang alik ke arus terus ni? Ulang-alik. Ya, Ulang-alik. kita nak buat arus ulang alik sebab arus ulang alik saja yang boleh digunakan dalam transformer. Okey, faham? Faham. Faham.
Okey. Dah. So, habislah video tu. So, harus ulang alik. Dia bolehlah bergerak ke kawasan rumah kamu. Kamu pun dapatlah harus ulang alik. Okey. So, kat sini. Ah, apa ke nak cakap so tindak balas apa yang berlaku? Okey, dia soalan ni soalan famous juga. Dia tanya, okey nak buat stesen jana kuasa elektrik ni, nak buat guna tindak balas apa? So jawapannya tindak balas apa? Pembelahan nukleus. Ya, jawapannya Pembelahan. tindak balas pembelahan nukleus. Okey, so kamu tahu kan bila berlaku tindak balas pembelahan nukleus, uranium tu terbelah kan, tenaga nuklear terhasil, nanti senaran radioaktif pun terhasil juga. Betul tak? Kan? Oh, Senaran radioaktif. So, kita tak nak senaran radioaktif tu terbebas keluar ke persekitaran. Kita tak nak. Sebab itulah dinding konkrit ni, dinding reaktor ni diperbuat daripada konkrit. Kemudian dinding konkrit ni pun sangat tebal. Kamu buat kat situ. Saya tambah sikit. Dinding konkrit dia tebal. Kenapa nak dinding konkrit tu tebal? Respon. Sebab kamu tahu tindak balas ni akan berlaku, akan menghasilkan sinaran radioaktif kan? Ada berapa sinaran radioaktif? tiga. 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 Alpha, beta, gamma. 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 So kamu tahu sinar gamma ni boleh tembus badan kita. So kita tak nak dia tembus. Jadi kita tak nak apa? Sinaran radioaktif ni keluar ke persekitaran. Kita tak nak. Jadi kenapa dinding konkrit tu tebal? Itulah dia. Untuk mengelakkan kebocoran sinaran radioaktif. Dah salin. Itu pun famous juga tu. Jawapan dia. Mengelak. Sekejap Dinding konkrit ni tebal sebab nak mengelak kebocoran sinaran radioaktif. So dia kena tebal. So kalau soalan tanya nak dinding konkrit tebal ke nipis, jawapannya adalah Tebal. 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 Reason dia mengelak kebocoran sinaran radioaktif. Okey. Kemudian, kamu tahu dalam ni berlaku tindak balas pembelahan nukleus kan, tindak balas berantai. Tapi kita tak naklah dia terlalu letupan dia tu sangat sangat tinggi. Nanti bila letupan dia sangat tinggi, nanti apa? Nanti stesen ni meletup. Tu yang berlaku di siapa tahu? Negara mana yang berlaku dia punya stesen jana kuasa nuklear dia tu meletup. Sampai sekarang tempat tu tak ada siapa duduk. Siapa tahu kat mana jadi. Jepun. Jepun bukan. Jepun yang bom. Jepun yang bom tu. Oh, Jepun pun berlaku juga lah, Jepun dia berlaku. Jepun pun. Jepun ni kan macam-macam jadi Bukan setakat bom nuklear. Dia punya stesen jana kuasa elektrik guna nuklear pun meletup juga. Ya, dekat Ukraine kan. Dekat Rusia. Pun meletup juga. Kalau dia meletup memang kawasan tu memang tak ada siapa boleh duduk sebab sinaran alfa beta gamma dia tu, sinaran gamma dia tu sampai sekarang tak hilang-hilang. Sebab itulah Malaysia tak nak buat Kalau Malaysia buat kalau dia meletup duduk mana kan? Okey. Okey, jadi kan disebabkan kita tak nak dia berlaku letupan yang tidak terkawal, kita ada rod, kita ada rod pengawal boron. Rod pengawal ni diperbuat daripada boron. Okey, so apa fungsi rod pengawal boron ni? Untuk kawal lah. So fungsi dia mengawal kadar tindak balas. Mengawal kadar tindak balas. So macam mana cara dia mengawal kadar tindak balas? Dia mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron berlebihan.
Itulah fungsi rod pengawal boron. Mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. So nanti kalau sebab ialah kalau banyak sangat neutron, nanti kalau neutron tu dia kerja je nak bedil je mana-mana uranium yang ada kan. So dia seraplah neutron yang berlebihan. So tak adalah bedil banyak sangat uranium. Jadi tindak balas dia terkawal. Faham ke? Faham. Ah, faham. Okey, so tu nama dia rod pengawal boron. Yang diperbuat daripada boron mesti diperbuat daripada boron. Okey, next. Kita juga ada moderator grafik. Apa benda pula fungsi moderator grafik ni? Dia diperbuat daripada grafik kan. Okey. Fungsi dia adalah memperlahankan ni kamu salin lah kan. Ini famous dalam soalan esei dia tanya. Okey, memperlahankan neutron, memperlahankan neutron yang bergerak pantas, yang bergerak pantas. Kenapa dia nak perlahankan neutron yang bergerak pantas ni? Supaya tindak balas pembelahan nukleus berlaku. Supaya pembelahan nukleus berlaku. Maksudnya, ialah kalau neutron tu bergerak cepat sangat, pantas, nanti macam dia, tak mana-mana dia pergi kan. Kita nak dia bergerak perlahan supaya dapatlah membelahkan uranium. So, dia memperlahankan neutron yang bergerak pantas supaya pembelahan nukleus tu berlaku. Kena perlahankan lah, nanti cepat sangat kan dia tak mana-mana dia pergi. Faham ke? Faham. 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 So itulah fungsi moderator grafik. Yang tadi tu fungsi tindak balas apa? Rod pengawal boron. Mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron berlebihan. Kalau moderator grafik memperlahankan neutron yang bergerak pantas supaya pembelahan nukleus berlaku. Kemudian tindak balas apa yang berlaku dalam ni? Tindak balas pembelahan nukleus. Okey, kenapa dinding dia konkrit tebal? Sebab apa tadi? Mengelakkan apa? Mengelakkan kebocoran sinaran radioaktif. Aktif. Ya, mengelakkan kebocoran sinaran radioaktif. Okey. Okey, itu dah. Okey, sekejap. Kita tunjuk video yang lain pula. Sekejap. Mana ke? Ni dah salin dah? Kamu dah salin dah? Dah. Dah, okey. Sekejap. Saya ini. Sekejap. Inilah dia okey, stesen jana kuasa elektrik yang guna nuklear. Sama lah macam tadi kamu nampak kan. Sama lah kan. Ni sama je macam video tadi tu. So kita ada grafik moderator kan. Grafik ni. Tadi apa fungsi dia grafik moderator tadi? Baca. Memperlahankan neutron yang bergerak Neutron yang bergerak pantas. Supaya pembelahan nukleus. Supaya tindak balas Okey, kemudian ni control rod ni. Rod pengawal ni diperbuat daripada apa tadi? boron. Boron. So dia fungsi dia apa tadi? Pengawal kadar Mengawal tindak kadar tindak balas berlebihan. Macam mana cara dia kawal? serap neutron berlebihan. Okey, dia serap neutron yang berlebihan. Okey. Kemudian ni dinding dia diperbuat daripada konkrit tebal untuk mengelakkan apa tadi?
Kebocoran sinar radioaktif. Kebocoran senaran radioaktif. Okey. So tadi tenaga nuklear yang terhasil kita gunakan tenaga haba untuk panaskan air. Okey. Air tukar jadi steam, dia pusingkan turbin. Nampak kan turbin ni kegelung ni berpusing. So ada generator, generate lah elektrik. Pergilah ke bandar. Okey, itulah dia. Okey, next. Lagi tak video lain saya tunjuk. Sekejap Control chain reaction. Control. Ni. So kat sini kita nak buat pembelahan nukleus. Kita letaklah banyak-banyak uranium, berlakulah tindak balas berantai. Okey, ni uncontrolled reaction. Ni letupan yang tak terkawal. So kalau kamu nak kawal kadar tindak balas ni, kita insert control rod. Rod pengawal yang diperbuat daripada apa tadi? Rod pengawal dia? Boron. Boron. Letak rod pengawal boron. Itulah dia. So fungsi dia untuk apa tadi? Menyerap neutron yang berlebihan kan. So tak adalah tindak balas itu terlalu tindak balas dia terlalu tak terkawal. So dia terkawal lah. Faham? Faham. Okay, faham. Okay, next. Okay, dah habis dah pembelahan nukleus. Okay, next kita pergi pelakuran nukleus pula. Okay, tadi kan cikgu kata dua cara kan nak hasilkan tenaga nuklear. Pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. Okay, apakah itu pelakuran nukleus? Dah salin pelakuran nukleus. Sekejap Baik. Proses. Okay, ni pelakuran nukleus ni. Proses di mana dua nukleus ataupun kita panggil, ada yang panggil nukleik. Nukleik tu nukleus lah. Okay. Proses di mana dua nukleus ataupun kita panggil nukleik bergabung. Bergabung untuk menjadi satu, menjadi satu nukleus, yang lebih berat, dan berlaku pembebasan tenaga nuklear. Dan berlaku pembebasan tenaga nuklear. Dah, salin. Dah. Okey, proses di mana ada dua nukleus bergabunglah menjadi satu nukleus yang lebih berat dan berlakulah pembebasan tenaga nukleus pula. Tenaga apa ni? Berlakulah pembebasan tenaga nuklear. Betul kan? Tenaga nuklear. Okey, so dua nukleus apa yang diperlukan ni? Ni kita perlukan deuterium iaitu hidrogen 2. Hidrogen 2 dan tritium. Tritium tu apa benda? Hidrogen 3. Okey. So inilah hidrogen 2 dengan hidrogen 3. Okey. Deuterium dengan tritium. So bila dia bergabung menjadi apa? Respon. Bergabung menjadi baca. Bergabung menjadi apa? Cikgu, kita orang tak nampak tulisan. Kita tak nampak. Kau tak nampak apa? Dia tulis-tulis. Dah, ni nampak tak? Tak. Yang cikgu tulis tak nampak. Tak, dia stop dekat pelakuran nukleus tu. Oh, pelakuran nukleus. Oh, kena naik atas lagi. Ni nampak?
Tak bergerak. Air. Tak. Masa tak gerak? Pelik lah pula. Sekejap. Sekejap sekarang nampak tak? Tak. Tak. Habis kamu nampak apa sebenarnya? Nampak Nampak raja cikgu pelakon. 2.29 tu. Oh, bawah dia tak nampak. Pelik ni, pasal dah tulis dah. Maksudnya kamu tak salin tadi proses di mana dua nukleus bergabung. Salin sebab cikgu cakap tu. Salin. Oh, salin. Sekarang ni nampak tak? Ni. Tak, dia stop dekat raja tu. Ya, tak juga. Oh, tapi kamu dah salin dah. Tak apalah. Okey. Ah, tak apalah. Tengok ini. Okey, ni yang hidrogen 2, hidrogen 3 ni nampak tak? Tak. Tak juga. Ai, pelik kan? Ah, dia stuck. Okey, kalau yang ni nampak tak ini yang cikgu buat ni? Tak. Aik, ni internet siapa pula yang internet cikgu ke yang problem ni? Aduh. Oh, tapi yang video tadi, yang video-video cikgu tunjuk tu nampak? Nampak. Oh, sekarang tak nampak? Tak. Lah. Sekejap. Pasal lah. Hmm. Maksudnya dia stuck je kat situ. Aik. Okey, ni cikgu tengah scroll. Ni video ni. Bukan video, gambar bom atom. Ni nampak tak? Tak juga. Maksudnya first time jadi Tadi jadi tak? Tadi okey. Tadi okey, sekarang tak okey. Aduh, takkan nak bagi link baru pula. Sekejap. Macam nak buat pelik ni, tak nampak. Cuba cikgu stop share screen sekejap. Lepas tu share balik. Oh, okey, okey. Sekejap stop share. Lepas tu. Okey, ni nampak tak? Dah nampak dah. Oh, dah nampak dah. Oh, macam tu pula jadi dia. Okey, so pelakuran tadi proses di mana dua nukleus bergabung menjadi satu nukleus yang lebih berat. Okey, so inilah dua nukleus kita. Hidrogen dengan hidrogen 2 dengan hidrogen 3 bergabung menjadi nukleus apa ni? Ni nukleus apa ni? Nukleus. Helium. Dia jadi nukleus helium, okey? Nukleus helium. So kemudian dia bebaskan satu neutron dan terhasillah tenaga. Tenaga apa ni? Tenaga nukleus. Okey. So ni kita panggil pelakuran hidrogen 2 bergabung dengan hidrogen 3. Pelakuran dia bergabung jadilah nukleus helium dan juga terhasil juga satu neutron dan terhasil juga lah tenaga nuklear. Okey, nak buat hidrogen 2 dengan hidrogen 3 ni bergabung kan, nak buat pelakuran, dia perlukan suhu yang sangat tinggi, okey? Iaitu suhu dia sebanyak juga tak tulis saya kat sini suhu dia. Okey, suhu dia adalah 4000. Sekejap kat mana Apa nota cikgu ni pun tak nampak. Sekejap. Mana suhu dia? 4 juta kot. 4,000 juta darjah Celsius. Tinggi tak suhu dia? Tinggi. Tinggi So kat mana kat mana boleh berlaku ni pelakuran nukleus ni? Kalau diperlukan suhu yang sangat tinggi ni, 4,000 juta darjah Celsius ni. Kat bumi kita ada ke suhu yang boleh tinggi 4,000 juta darjah Celsius? Tak ada kat bumi kita. Boleh capai ke suhu ni? Tak ada. Tak ada
So kalau agak-agak kat mana? Siapa tahu? Dia boleh berlaku di ya, di matahari. Betul. Berlaku di matahari. So, kamu tengok ni Cikgu tunjuk video. Ni, matahari. So, matahari kan suhu dia tinggi. So, matahari boleh buatlah pelakuran. So, kita ada kat situ tu semua atom-atom hidrogen. Hidrogen 2, hidrogen 3 kan. Deuterium, tritium. Dia bergabung. So, berlakulah pelakuran. Ni semua atom-atom hidrogen. So, bayangkan matahari kita tu punya banyak atom-atom hidrogen. Okey ni, deuterium dengan tritium bergabung. Bergabung, jadilah helium. Okey, masa dia bergabung tu dia meletup. Itulah tenaga nuklear. Jadi, yang matahari yang kamu nampak ni, tenaga apa? Respon. Nuklear. Ya, sebenarnya matahari yang kamu nampak tu yang bercahaya, kemudian tenaga dia haba kan, banyak tenaga haba dia, itu sebenarnya tenaga nuklear. Okey. Faham? Faham tak? Faham. So, Ah, so matahari kita ada banyak lah deuterium dengan tritium. Okey, hidrogen 2 dengan hidrogen 3. Tapi kalau hidrogen 2, hidrogen 3 tu dah habis, berlaku tak pelakuran? Tak. Dah tak berlaku dah. So dah tak adalah dah tak adalah kamu nampak ada cahaya haba. Dah tak adalah tenaga nuklear. Okey, disebabkan matahari ni sangat power, dia punya tenaga nuklear. Ada negara yang dah buat bom macam matahari ni. Dia panggil bom apa? Dia panggil bom hidrogen. Dia panggil bom hidrogen. So bom hidrogen ni dia sangat power daripada bom yang guna pembelahan nukleus. Ah, Macam mana kita boleh dapat pelakuran dari matahari ni? Yelah sebab matahari tu memang dia ada tu hidrogen atom. So dia akan bergabung buat pelakuran, meletup jadi tenaga nuklear. So yang kamu dapat tu tenaga nuklear lah daripada matahari, iaitu tenaga haba dan tenaga cahaya dia. Tapi senarai radioaktif dia tak adalah sampai kat bumi sebab jauh kan. Okey, so kita dah ada negara yang buat bom ala-ala matahari, iaitu nama dia bom hidrogen. Okey, takut tak? Tak takut. Okey, so bom hidrogen ni dia guna ni lah pelakuran. Jadi bom hidrogen lebih power daripada bom yang guna pembelahan nukleus. Kalau bom pembelahan nukleus tu dia dah teruk kan. Bom hidrogen lagi teruk. Macam matahari. Kan? So sangat panas lah dan sangat teruk lah dia punya bom dia. Okey, dah less than 1 minute dah. Baru nak ajar topik lain. Ke korang dah penat?